Polis mengesan saksi lain bagi membantu siasatan kemalangan membabitkan pasangan suami isteri menaiki motosikal berkuasa tinggi yang dilanggar kereta pacuan 4 roda sebelum Plaza Tol Duta menghala ke pusat bandar Sabtu lalu. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, SCP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, siasatan kes berkenaan sedang diteruskan berikutan reman terhadap pemanduan kereta yang melanggar mangsa disambung sehari lagi bermula Isnin. Media melaporkan dalam kejadian pada 2.30 petang itu, penunggang motosikal lelaki berusia 53 tahun mengalami retak tulang selangka dan kecederaan pada buku lali, manakala isterinya berusia 49 tahun mengalami kecederaan parah termasuk patah buku lali dan tulang rusuk serta pendarahan dalam otak dengan kedua-duanya sedang menerima rawatan di Hospital Sungai Buloh. Kemalangan dipercayai berlaku apabila suspek cuba memotong sebuah motosikal lain sebelum gagal mengelak motosikal mangsa dan melanggar bahagian kanan kenderaan itu. Suspek berusia 32 tahun itu kemudian direman selama 2 hari selepas membuat laporan mengenai kemalangan berkenaan pada 6.55 petang hari sama. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi Inspektor Muhammad Farhad Kamarudin atau Balai Polis Berhampiran.